Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengumuman kereta TAQ 96, TAM 5511, TAL 9383. Boleh hadis sikit tak? Menyekat laluan masuk ke flat. Ngadak ke rumah JKK tu. Naik atas, naik parking atas. Parking atas banyak lagi kosong, naik atas. Wah, bunyi. Muka surat berapa tak? Ya? 321. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum jenazah. Hukum jenazah. Apa dia makna jenazah? Jenazah maknanya mayat yang diletakkan di atas pusungan. Dia ada beza dengan mayat. Tiap-tiap jenazah tu dia mayat lah. Tapi kalau mayat tak mesti jenazah. Bahasa Arab. Bila ambil mayat buah tangusung dipanggil jenazah. Jadi kalau daripada tak rumah, suruh waktu tanah, waktu rumah mayat lah. Orang tu waktu jenazah. Tapi kalau dia ada atas ngusung, waktu rumah jenazah. Walau bagaimanapun, tak gerak belaka dah. Jenazah ke mayat, sama-sama tak gerak. Sama ada duduk atas katil, duduk atas latar, duduk atas sungai, tak ada nyawa, iaitu ketiadaan hidup bagi orang yang dahulunya hidup. Adamul hayati liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum ni hidup. Dipanggil mayat. Baik, kita masuk pula bab yang terakhir, bab jenazah. Bab jenazah, cara mak menguruskan jenazah. Cara nak usung jenazah, nak ke bumi jenazah, adab ziarah kubur berkaitan. Jadi mula-mulanya mengingati mati. Tazkiratul maut. Kita dua kali hidup, dua kali mati. Dulu mati, lepas tu Tuhan hidupkan. Esok lusa mati pula. Kemudian dihidupkan. Hidup yang kedua tidak lagi mati selama-lamanya. Ketahuilah semua manusia disunatkan supaya banyak mengingati mati. Sunat hukumnya. Kita ingat ke mati. Bukan makna kita ingat ni aku ni nak mati dah, kan gitu. Makna kita tidak kekal hidup di dunia akan mati. Itu makna mengingatkan mati. Ataupun benda yang berkait dengan kematian. Kerana Nabi SAW bersabda, aksiru min zikri hazimil lazati. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, yang memutuskan dengan segera, iaitulah mati. Hadis ini terkenal dan biasa ulama-ulama letak di depan dalam kitab-kitab bab jenazah. Sebelum cara bab mayat, kita yang hidup ni ingat dulu perkara tentang kita akan menjadi mayat, iaitu tentang kematian. Ingat mati ni dia tidak mati. Dia pelik sikit. Sebab tu kita tak perlu takut ingat mati. Ingat mati dah mati. Dia mati ni bukan sebab ingat mati. Mati dengan sebab habis ajal kita. Baru mati. Kalau kita ingat mati sejuta kali sehari pun, tapi tak siapa rasa, tak mati. Kalau kita tak ingat Tuhan, tak ingat kemati, siapa rasa mati kok. Jadi baiklah mati dalam keadaan ingat mati.
Kerana masa kita dah mati dah, tak perlu dia ingat kepada mati. Orang yang mati ingat kepada hidup. Dia gitu. Dia balik. Kita yang hidup kena ingat kepada mati. Orang mati dia ingat kepada hidup. Kalau hidup lagi molek. Kalau hidup lagi nak pergi nak malam surah. Kalau hidup lagi nak derma, nak sedekah. Jadi bila Nabi kata aksiru ni maknanya perbanyakkanlah mengingatkan perkara mati. Perkara mati ni Nabi kata hazimil lazzati, perkara yang memutuskan keseronokan. Jadi dak seronok. Ingatlah tak benda dak seronok, ana gitulah. Ingat tak benda dak seronok. Mana benda seronok ingat juga. Tapi jangan siapa dak ingat benda yang tak seronok. Benda apa dak seronok? Kematian. Kematian. Mak kalau duduk buku-buku apa semua, bubuh nasi dalam tendang apa semua nak pergi kelah masjid terapung. Dah orang telefon mak mati. Pergi dah kelah. Batal. Aduh, kena balik gitu. Batal lah. Pasal apa tak seronok tak seronok, ada kematian. Tak seronok. Ni memang kita apa jua pun majlis tak seronok. Lepas tu dia kematian ni dia lain sikit. Dia boleh tinggal mesyuarat, dia boleh tinggal sepatutnya lah. Tak, periksa boleh tinggal. Bilik periksa, kes kematian. Kalau tengah duduk kuliah boleh keluar. Nak kes kematian. Dia namak cerita. Kalau kita tengah maknanya duduk suka, ada kematian jadi tak suka. Dia suka-suka ni kelahiran. Bab manusia ni dia nak hidup. Dia tak mahu pada mati. Batu mati duka cita. Hidup kegembiraan lah, sukaria. Kalau kita tengah nak buat maksiat, tengok kemalangan depan lagi tak seronok lah. Nak pergi tikam nombor ekor ni. Tak motosikal dapat traffic light, depan traffic light kita tengok lah. Lekung depan kita. Berkembur otak. Tokek ekor. Allah, warna gini tak sedap ni. Tak seronok lah. Tak seronok. Kalau bawa awet lagi biar patah. Kita pun pegang tangan dia. Tangan kiri peluk alik pinggang. Dia pun baca bak maut. Tak? Cerita hal malakul maut mana ni bang kalau mari ambil nyawa, tak buat apa-apa, jadi tak seronok tu. Mulai cewek. Itu ni. Cerita lain lah. Jadi tak semangat tu. Dah gelak gitu main cerita banyak pula. Memang sungguh. Sebab tu kami kata Allah hazimil lazati, yang merosakkan keseronokan. Juga disunatkan supaya sentiasa bertaubat dan istiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Bertaubat, menyesal buat dosa, berhenti buat, azam tak mau buat. Sampai masa buat pula, taubat pula. Istiqamah. Istiqamah ni mana tetap pada jalan Allah Ta'ala. Kita ni kalau hak maknanya semayang, biar tetap 5 waktu. Sampai bila-bila pun. Kalau kita duduk di pihak yang benar, di pihak yang benar lah. Tak ganjak dah. Jangan bila ada begitu gini. Dah mu gua ni. Dah mu. Aku ikutmu. Tak apa, saing saing. Tak. Sama ada pemuda, orang dewasa atau orang tua yang telah berumur tetap atas jalan agama. Hak dunia tak perlu bimbang dah. Hak agama ni, pasal kita akan berdepan dengan yaumul akhirah, dengan alam barzah. Masalah dunia ni susah semua. Masalah akhirat tu hebat. Masalah dunia lepas 20 tahun dulu, 10 tahun dulu kita menghadapi satu masalah besar. Ada tak jago? Pernah tak? Pada malam tu gua ni rasa. Nak selesai esok berat ni. Berasa berat tak malam tu? Berat tak? Dalam ni berasa apa lagi? Ada benda tak? Ada dah. Lepas semua.
Masalah tak cukup biti, masalah begitu, masalah rumah tangga ada. Ni yang tengah ada ni, solusi ada pula. Nah, maknanya dia tak macam mana? Masalah akhirat ni. Orang muda tetaplah kalau dengan kita duduk dengan jemaah, suka dengan kuliah, mari semua lah. Jangan berasa mu pandai dah, tak pergi dah. Mu 2 tahun dah dengar. Nah, mu sama kelas dengan ustaz dah, tak pergi dah. Kita pun buat hal dah. Duk main lewa tak kelayang pula. Nah, rugi kita. Kereta TAQ 96. Tolong alih sedikit kenderaan sebelah depan. Buat depan tu sikit ni. TAQ 96. Tolong alih sikit lah. Jangan lari pula. Alih depan tu sikit. Orang dewasa atau orang tua yang telah beramar. Makna kita ni tetap atas agama Allah. Apa jua sekalipun Tuhan beri susah ke, beri senang ke, beri miskin, beri kaya, beri sakit, beri sihat, tetap. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah Nabi mengajar kita satu doa. Ya Allah, ya Tuhanku yang telah memusing, yang boleh membalikkan hati manusia, maka tetapkan hati aku atas agama Islam. Maknanya duduk atas jalan yang benar. Tetap. Jangan beri goyah, jangan beri goyang. Sekalipun diendeng, diumpan-umpan dengan duit dan dunia. Jangan. Dan Tuhan beri tetap. Nak mak rempik tak bergoyang. Dia gitu. Tetap bersama Islam. Tapi kalau Tuhan nak kocok, Al-Hafiz. Al-Hafiz. Rebah menyerap. Jangan main. Mak rempik alik betul dia boleh bilang. Alik betul lepas tu benda. Dah beliu. Dah ingat tu. Tapi tetap bersama ulama. Dah Tuhan ini tetap hati. Suka tengok orang pergi surah ramah. Biar dia tak pergi pun. Tuhan tetapkan hati. Ada kasih. Tapi dah kalau Al-Hafiz dah Tuhan pusing. Pusing habis. 200 tak gerak. 1000 nunduk lagi. 5,000 lenggak tunduk balik. Jatuh, nerak tu. Jangan tu. Tuhan pusing dah hati dia. Na'udzubillah. Sama ada yang sehat atau yang sakit. Jangan sehat saja. Kita bersama kebenaran bila sakit dah. Atau sakit saja ingat kepada Allah. Tapi bila sehat, tak sebut pun Allah. Bila sakit, ya Allah. Ya Allah. Bila sehat, projek banyak, I love Ta'ala. Ini kerana ajal berada dalam simpanan ilmu Allah Ta'ala. Kematian, malaikat tak tahu. Malaikat yang bercara dalam jabatan maut, Israel AS dan tentera-tenteranya, tak tahu kita mati bila. Yang tahu Allah. Berarti yang ambil nyawa, Tuhan beritahu. Sekian hari bulan, sekian waktu, tepat sekian. Barulah dia tahu. Dan mati pula tidak semestinya lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda. Tak mesti orang muda mati kediam. Toki jadi seh ratik. Dia mati cucu. Tangga di lori blomber. Toki tu dah 90. Mayat hak kuat ratik 15 tahun. Muda mati tak? Baru beranak mati. Sebulan mati. Aku bagi aku bersengat aku 60. Bagi. Orang lain 80 lelak ada. Aku baru 60. Nafsu kata. 60 sagi surah hidup petang. Jangan main. 3 bulan mati. Separuh daripada 60. Dulu 60 penyakit jantung. Ini 20-an. 20-an. Rekod. Kena sakit jantung. Dulu gaul umur 50. Bekok kaki. Ini budak dekat tahun 5. Kau pendek kamu. Kau dekat kamu. Timing kau mari rapat kamu. Orang puan dulu orang barah. Buat dada. Umur 40-an ke atas. Ini 20-an. Penyakit. Dia cari orang muda pula. Kau muda.
Seminggu mati. Ada seminggu mati. 7 hari semula-mula walek, sejumaat, sekali Jumaat, temu 3 mati. Sehari dia gerak Jumaat, umur sehari. Umur sehari mati. Mak gak sibuk lah, beli buah, beli apa semua ni. Tok ni duk sipang ni. Tak, duk nyapu rumah ni, nak balik petang karang ni, ada hospital ni, baru beranak semalam ni. Nak, dah balik. Balik dengan kain putih, umur sehari. 2 kali menangis, 3 kali ngopek. Mati dah. Seminit ada mati. Beranak tu, mati lalu. Dan cakap sepatoi. Tadi. Mati dulu. Mati lalu. Suka omong. Begitu juga orang sakit daripada orang sihat. Bukan mesti sakit tu mati. Cuma sakit tu ada kata. Kalau sakit berat, membawa kepada kematian. Tapi sihat, mati juga. Dia ni matilah sihat amat. Dalam sihat ni. Atlet yang begitu cergas. Taklah macam kita ni, tak keluar peluh. 2 bulan tak keluar peluh kali. Ni atlet. Mati. Penyakit tidak dapat dikesan. Medal dah pernah robok. Maknanya aktif dalam sokang. Ada kata lambat mati. Penyakit tak ada. Keluar peluh ni, sihat. Main gym. Mati juga. Ahli sokang. Pemain bola tengah bawa bola. Mati. Profesional. Kelak akan apa? Profesional ni. Liga Division 1 Perancis. Tengah gelek bola. Gebah mati tu. Orang muda. Orang tak sakit. Orang sakit mati tak? Kadang-kadang orang sakit tak mati. Hak nawak orang sakit mati. Datuk sakit hospital. Kena belah kepala tu. Baruh lagi tu gini. Darah dah, nyakit tua dah. Nak cocok, nak masuk air, doktor tu tak boleh masuk air. Pakai isak dengan straw lah senang. Pasal apa? Orang keras habis tau. Cucu hak mari nawak, dah mari nawak. Tok tanya pahana dak mari adik ye. Mati dah tu. Mati dah tu. Gelasok tangga. Betul. Begitu juga orang sakit pada orang yang sihat. Berapa ramai orang muda disambar maut dalam keadaan dia tenggelam dalam mimpi-mimpi mudanya. Orang muda lah, ramai mati ni. 5 sekawan terbunuh. 5 sekawan terbunuh. Dalam kereta. Dia lah orang sihat lah ke? Dalam sihat, habis. Bah berhenti, sodok di lori, kereta berhenti, tepuh ni, bah macam dalam mesin. Tengah tidur mati terus. 18 penumpang terbunuh. Bah brek rosak. Tengah sihat. Tengah dibuai mimpi, esok nak jumpa dengan girlfriend. Habis sebuah bah. Mati 2 beradik mati berpelukan, kebakaran. Jedah 1 dengan jedah 2. Dan berapa ramai orang yang tua yang telah berumur terus hidup dalam keadaan menunggu kedatangan maut hari demi hari. Hak tua dak mati-mati, hak muda pula dah mati. Hak muda mati. Patut hak tua lah mati. Cucu dia pula beranak 2 bulan kena demam panas mati. Orang nak tengok ramai tu. Allah tandai tak kira kita. Hak dia. 2 bulan ke 2 minggu hak dia. Nak ambil balik barang dia kan. Kalau ikut ada kata hak tua dah mati dulu. Puas dah tengok muka. Tak mati-mati. Dah akan nak baca Yasin. Habis orang dah mari. 4 kali baca Yasin. Panggil kali yang kelima dah mana pula. Orang tak baca Yasin pula ah. Tak payah baca Yasin tak mati pun. Faham? Baca surah Ar-Ra'd nak suruh keluar roh. Tak tobik sekarang roh. Dengar Assalamualaikum, bangun cengok. Nak bayar witi saya dua. Bangun cengok. Segar lagi dengar orang nak bayar saya.
Apabila seorang insan ditimpa sakit, maka tuntutan supaya mengingati mati adalah lebih kuat. Begitu juga dengan persediaan untuk mati yang lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Kaya mati, miskin mati. Office boy pun mati, presiden pun mati. Ingat presiden mati tak? Presiden mati tak? Hari ni siapa mati? Orang besar. Hari ni Presiden Soeharto. Banyak mana hari tu? Mak berlari-lari mati kok. Tanah berpuluh-puluh ribu hektar mati kok. Presiden mati. Kalau dia hebat dia tak mati. Presiden mati juga. Mati belaka. Begitu juga dengan persediaan untuk mati lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Persediaan untuk kematian. Persediaan yang paling penting untuk mati, iaitulah bekal amal salih. Itu saja. La yatba'ul mar'a ila al-qabri ghairu tuqa wal amalu salih. Tidak mengikut seseorang itu masuk dalam lubang kubur, melainkan takwa dia dan amal salih dia. Itu. Hak lain persediaan penting juga. Kain kapang, kanda, batu nesang, tanah perkuburan, ting. Tapi kalau tak ada tu, ada bekal amal soleh, padang lah. Biar orang tanam banyak tak apa. Buat lagi dia anjing, mu senjah separuh, aku senjah separuh. Tinggal balok sikit-sikit perut, buat lagi berok. Tak ada orang cara. Tapi amal soleh dan takwa. Tu. Tak ada masalah sesat. Ada masalah jasad. Masalahnya persediaan ni, hak zahir ni saja ada. Persediaan rohani tak ada. Tu berat. Zahir jamai dah lah. 2 hari sipang banyak saja nak tunggu orang mari ziarah ni. Eret pula bukan kata atas bank, atas bedi. Buatan meriang eret. Tudung dengan dera kebangsaan. Dera negara. Bunga saja dekat 2 bank. Tak apa. 3 orang mufti. Baca, talqin. Tapi kalau tak ada persediaan rohani, ada apa? Tindakan terhadap seorang Muslim ketika nazak. Jadi kalau orang nazak, macam mana tindakan kita? Maksud nazak adalah al-ihtidar. Tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang yang sakit. Dan roh dimula dicabut daripada jasadnya. Panggil ihtidar. Ihtidar ni maknanya dekat. Ataupun tanda-tanda hadirnya kematian. Daripada lafaz hadar. Hadar maknanya hadir. Hadar, hadir. Para muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Hadirin itu yang ada sekarang ini sekalian. Maka istihdar maknanya orang istihdar. Ihtidar ialah orang yang ada tanda-tanda datangnya kematian. Tak lama dah. Maksudnya. Yang pertama, bila seorang sakit dan sampai ke tahap nazak, maka sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya ke atas lambung kanan dengan mukanya menghadap kiblat. Iaitu macam kita letak mayat dalam liang. Macam letak mayat di dalam liang. Bau kanan duduk atas bumi, bau kiri naik ke langit. Dada menghadap kiblat. Sekiranya susah untuk berbaringkan, maka dibaringkan dengan telentang dan muka diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan kedua-dua tapak kaki sunat diarahkan ke arah kiblat. Kalau tak boleh nak senggeng gini macam mayat, maka kaki menghadap kiblat. Ada orang kata kaki tak baik menghadap kiblat. Tak salah. Di kaki tak boleh menghadap Quran. Kalau Quran tu rendah, tak boleh menghadap. Kena paling tang ke lain. Kaki itu kena paling tak lain. Jika Al-Quran itu duduk dalam bilik yang kita duduk, bukan bilik rumah sebelah. Bilik yang sama dan kita dikira dekat dengan Quran. Maka itu hukumnya makruh menghadap Quran kaki. Ada pun menghadap kiblat dah salah. Kaki menghadap kiblat dalilnya inilah bila kita nak mati, lunjung menghadap kiblat. Afdal. Begitu juga kalau semayang, tak boleh nak semayang duduk secara iftiras, duduk tawarruk, duduk belunjur menghadap kiblat.
letak gitu. Tapi hak penyakit berat lah. Jangan hak sakit ringan. Sakit ringan ni marah demo. Ayah sakit gigi ni pusing. Dia anak-anak ngadak kiblat. Mu nak suruh aku mampu derah saja. Aku baru sakit gigi. Dia nak bahan saka je. Mana sakit dah orang dah. Ikut orang nak ubuh dah lah. Gitu. Sunat. Bukan nak suruh dia mati. Tak mati. Kau dah ngadak kiblat pun. Yang kedua, sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah. Iaitu kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Bukan dengan memaksa mendesak. Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimah tersebut tanpa menyuruhnya supaya melafazkannya. Kerana Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ni popular lah. Memanglah kita amat ni dah orang nak mati. Cuma cara dan kaedah ni tidak tepat kadang-kadang. Nabi suruh kata la ilaha illallah. Nabi tak suruh kita katakan olehmu, bukan gitu. Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum tu sabda Nabi. Hak tu kita tak boleh kata. Yang kita nak kata ni makulul kauli dia panggil. Mana makulul kauli tepat hak kita diri nak kata ni. La ilaha illallah. Maknanya bila orang dekat nak mati, kita duduk kat telinganya, kita kata gini dah. La ilaha illallah. Kata gitu. Jangan kata olehmu la ilaha illallah gitu. Katalah. Katalah la ilaha illallah, katalah. Tu salah. Jangan masuk katalah tu. Terus la ilaha illallah. We dengar di telinga. Tak mesti dia kata. Dia tak syarat kata di mulut. Syarat dia nak suruh hadir di hati tak apa dah. Dia hadir di hati. Tak dia nak kata tak apa. Sebab dia accident. Lidah tak jumpa jari lagi. Dah berlomba. Masuk bawah poket RZ. Rabak pergi mulut-mulut. Nak kata ke mana? Mana hati ni biar ingat. Kalimah la ilaha illallah. Tadi mati dalam keadaan ingat. Kita salah ni. Katalah. Dah mana liang? Katalah. Berat tu. Ingat tu. Jangan kata gitu. Terus kepada makul kauli la ilaha illallah. Jangan kuat. Jangan tepik. Orang salah lagi dia kata gini. Ngucap ye. Kata gitu. Apa ni nak suka? Mengetang lerah sangat. Berapa dia seorang ni nama tu? Buat parti ni. Pandang sama. Kita tak ada niat pun. Jangan kata ngucap gitu tak betul sangat. Banyak. Ngucap Mina. Kawan tu tengah mabuk nak mati. Tak, dengan panas, dengan dahaga. Otak musing aja. Kalau kita demam, sakit perut, atau pening kepala. Tak nak mikir. Orang kata benda. Ni sakit nak mati ni. Sakit nak mati, orang tanya dah. Nabi SAW jumpa di alam arwah, tanya Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim alaihissalam. Mu ni bapak segala Nabi. Mu Khalilur Rahman, kekasih Tuhan. Allah Ta'ala cabut nyawamu, merasa guana itu. Nabi Ibrahim jawab, merasa macam dia ambil batang duri, kemudian dipenggam dengan kapas yang basah, kemudian diluruk kapas tersebut dengan duri secara sosang. Batang berduri itu adalah roh dan kabu itu adalah jasad kita. Terik roh tu macam kita terik duri sosang, soyok habis lagi daging. Itu Nabi Ibrahim. Yang membina rumah Allah yang pertama, tak tahu keadaan jasad ataupun roh yang tukang rombok rumah Allah. Tukang rombok, surah rombok masjid, tak tahu gua ni. Ni tukang bina rumah Allah, kekasih Allah. Jangan kata ngucap itu. Dia tengah pening, benda cak-cak bunyi, kicak ke apa. Lebih bodoh lagi, dia pergi ogeh. Hak nak mati. Dia ogeh terus, nyakak kepala. Tak benar dah aku ni. Ada. Tak benar dah aku. Buat daramu ni. Hak bagi tu. Ada pula nak berkenalan ketika nak mati. Kawan nazak, sakaratul maut. Terlampau sakit. Tanya kenal dok. Dagamu ni. Aku ni. Ketung. Kabur. Tak ingat dah. Kawan tu, wadah lah ke? Tanya apa? Nak kenalan pasal tu buruk lah. Buat gambar 2 ping.
Tak banyak salah ni, banyak salah. Banyak salah. Mati petang, pukul 6 petang. Nak, tanah paruh. Esok. Apa bau banyak. Jahiliah lagi tu. Nah, ya kalau tanah pukul 6 petang, kita ikhtiarlah malang. Orang nawak pahisa. Nak, pukul 10 panggil orang sembahyang. Nak, tanam pukul 11. Lihat dia. Nak, sama tu. Dah nawak 3 jam. Dah umum belaka. Tak ada lah, tak ada nawak mandi. Tak ada orang mandi. Orang mandi kata esok lah, boleh. Tak apa lagi, boleh tahan kira lagi dah tak ada. Tak, esok lah, sipang. Umum semayang-mayang pukul 9, pukul 8 orang mari nawak. Mandi semayang pukul 7. Nak, mandi banyak sejam setengah kan. Oh, Pak Zuhur. Nak, apa? Ikut ramai. Jawab apa Pak Zuhur tak pagi? Ikut ramai. Masyarakat ikut ramai. Bodoh semua. Ikut ramai. Benda ikut hukum syarak. Kan ikut ramai. Dah ramai kata nak tanam bulan depan. Ikut hukum syarak. Dia dah lebat hukum, dia tak ada mesyuarat. Di mesyuarat ni tak ada hukum. Nah, tak ada ditetapkan kubur mana. Kubur depan rumah, kubur kat Nun. Kapur suti lagi. Itu lain. Dekat-dekat belaka, tapi orang halik kandang, halik jatuh. Nah, itu lain. Boleh mesyuarat, tak ada ketetapan. Ni syarat tetap ada, tak boleh lama. Hak mayat wajib dipatuhi dan dihormati. Pakai ramai. Itu masalah. Dia pakai majoriti. Tak ada majoriti. Benda tetap, tak ada majoriti. Tak ada mayat kat tangan. Nah, dah kita ni, nah, masa pun mana sepuk mana kita mesyuarat lah. Semayang isteri ni kita buat 2 rakaat ke, nak buat 4 juga. Nah, ramai setuju 2. Tak jadi, barang tetap dah. Gitu juga mempercepatkan urusan jenazah. Dan menyegerakan menanam. Tak boleh mesyuarat. PBB pun tak menang. Kalau lawan dengan hukum syarak. Nah, pakai ramai. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di sisinya kerana Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Ibn Hibban dan Abu Daud. Dan beliau mensahihkannya. Jadi boleh baca Yasin. Orang tidak boleh baca, boleh, ada masalah. Tak, ada ustaz kata boleh baca Yasin. Ni ulama usul karang kitab. Kitab fiqh haji ni 3 orang doktor buat. Nah, 3 orang doktor ulama besar di Syam tu. Sekarang ni. Nah, doktor kelas PhD. Terkenal seluruh dunia. 3 orang ulama pakak buat suti kitab. Nama fiqh haji. Nah, sunat baca Yasin. Nah, ustaz lah. Mana kata ngajar sekolah tak boleh baca Yasin. Nah, boleh baca Yasin. Orang perempuan lari duduk dalam bilik. Biasa duduk sepai luar gitu. Ini banyak bid'ah. Bila mati, kita masuk nak tengok ayat tak boleh. Berapa penuh dalam ruang tamu. Bertongok-angok, bercuak, celok. Nah, orang rambut pelesu. Kau selendang, kain spik, kain labuh, macam-macam peseng. Penuh ni. 230 orang ni. Macam-macam hal duduk cerita. Mayat dia tengah rumah, hidup keliling. Dia orang nak pergi kuannya. Nanti tuan rumah, jahit tukir. Nak, pada awak tak ada niganya, sabar tuan rumah. Orang panggil jahit tukir. Nah. Nyak tu kalau ada kematian, orang puang, saya tak. Kuah bubuh birak. Nah. Pasal laluan orang lelaki nak mari ni. Nak mengaji. Nak tolong baca doa. Hak mana hak tak dah nak semayang jenazah. Ada hal mustahak nak bagi doa kat mayat. Tak boleh lah. Olek ni orang Melayu ni. Orang puan kumpul keliling mayat. Berderut-derah. Orang lelaki duduk tanah waktu turun kursi. Jadi adat dah. Nak. Habis nak turun. Kursi watang. Sopa habis. Kursi-kursi raya. Habis waktu turun tanah. Lepas tu sembang tanah pula. Derut-derah sembang tanah. Mayat tak rumah. Opang duduk keliling. Opang cakap bak selendang. Bila ni selendang ni? Nah, mayat berhorong. Masuk semua kot hidung. Kot mata. Tanah waktu turun kursi. Siapa hasil? Duduk. Mati bila? Mati semalam. Oh, malam. Kejap tanya. Lepas tu? Tak malam-malam kau. Nah, tengok kau. Kata Tok Imam. Ha bola, ha kereta, ha apa. Ha bilicing. Gitu lah. Lepas tu balik tak mayang. Tok Imam lagi. Cek semayang lagi. Naik tambah. Dia ramai-ramai sembang. Duduk bawah situ lah. Nah.
Nak kata haid laki. Bagi sembang. Bangun baru saya nak darah kubang punggung. Dah. Istihadah. Musabah. Allahu Rabbi. Jangan beri. Kalau tak malam tu tak ada orang lain nak beranak. Tak ada orang nak beranak. Mak saudara, anak saudara, cucu bagi mayat apa tu lain lah. Esok tu orang nak ziarah tu. Ziarah ni kerja orang lelaki. Bukan kerja orang puang. Nah, pelik ni. Orang puang. Orang lelaki dah sana orang puang. Orang puang tu duduk dapur tu main fikiran tu. Tolong kemas tu. Tolong batu bagian dapur. Jangan naik ruang tamu. Sibuk mau dia. Nah, dia bakal sibuk. Dia orang mati temun natu. Dua tu. Nampak? Orang mati temun natu ada. Dengar orang mati. Terajun lah Allah. Mandi. Tabang. Nak pergi nawak ni. Nah, tadi kemas katung ni depan tu lelaki. Macam tazir rimba. Nah, merah ada orang mati. Mandi lalu buah bakti. Nak lama bedak. Celok ni siapa lebih ni pada weci. Mak haji. Ada. Tengok orang mati, gedi, bau serbuk, rendah atas bau, rambut tu bik cop mehok spek hitam. Macam-macam weseng tengok orang mati. Berat nanam. Tak susah masalah. Kau baruk dia ni. Nah, ni tengok orang mati gitu. Nabi kan bodoh kan? Mu nak pergi mana ramai-ramai orang puang ni? Nak pergi rumah orang mati. Ada orang mati. Nabi kata apa? Mu tukang mandi. Tak. Mu gali kubur. Tak. Mu pikul mayat. Tak. Boleh. Tak ada faedah. Susah masalah sekarang. Tengok. Faham? Pergi jumpa dia. Jom dia. Orang lain semayang. Dah lari. Congok situ. Orang lain semayang. Orang mana nak lari kan? Nah. Dia duduk tengah rumah. Dia duduk tepi. Dah tu lari lek. Orang semayang naik dah. Orang semayang apa dah. Dia duduk tepi. Tengok kereta imam. Tak imam dah tengok tak dia. Tak imam pula mati bini. Tak. 5 orang depan. Mulut bicu, celok. Pipi kelabu, dari jam macam macam. Tengok. Orang semayang tak lagi. Diri dia. Diri sengih. Biar itu. Tengok orang semayang. Siapa ada ingat? Tak imam rokok tu. Tak. Orang tengok tak jadi kaca. Jeng habis. Itu kata. Betul semula lah. Bukan kata nak kata pun. Dia betul semula. Nah. Biar jadi jamai. Nanti tak jauh harga dia ni. Yang keempat. Disunatkan kepada pesakit merasai tanda dan sakit maut. Supaya segera baik kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi